Terima kasih Nasyaf. Baiklah, sebelum kita menyaksikan podium bagi White ZR Race Masterclass, kita saksikan highlight bagi perlumbaan tadi. Seperti yang kita katakan di peringkat awal ni mereka akan mengatur strategi, tapi nampaknya Akid dia strategi dia menjadi. Di peringkat awal kita nak lihat di mana kedudukan Wan Akid nombor 6 kerana dia ada di depan dan mengikori saja kumpulan di hadapan, walaupun dalam pelumba cuba mengambil giliran untuk mendorong pelumba tu nampak dia di bahagian dalam. Dia hanya memerhatikan sahaja, tapi ini tidak melibatkan dua pelumba ketika 18 pelumba yang berada di hadapan. Tapi percubaan dilakukan Muhammad Adam Haris Hafiz ini yang lari jauh ketika 2 lap lagi untuk tamat, dan pada lap yang terakhir pun dia cuba lari jauh di hadapan tapi dikejar oleh lain-lain pelumba. Dan untuk masuk ke, ini dia masih lagi berada di depan laluan lurus menuju ke selekor 15. Kat sini kita masih tak nampak lagi Wan Akid macam Indonesia. Dia di bahagian dalam. Ini adalah strategi yang digunakan. Dia akan masuk di bahagian dalam dan mengambil selekor laluan racing line yang diambilnya. Untuk minta kat sini pun tidak nampak lagi dia boleh untuk berada di depan, tapi selepas itu dia di dalam bahagian dalam dan pelumba lain yang terkeluar sedikit dan dia memecut laju untuk, tapi dia mengejar Ahmad Ikram tadi, Muhammad Isa, dan untuk sampai ke sampai penamat dia berjaya untuk memenangi perlumbaan. Dan kelebihan 0.005 saat sahaja.